والوجل حارك أشجاني ما كنت أنسى يا إخواني حب النبي العدناني حب النبي المبرى في القلب من استقر ومدعوه قلب سرى مدعو النبي النوراني اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد cahaya Nabi terang benderang sinari wajah setiap orang yang salawat pagi dan petang beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu akan diangkat amalan ta'at ayyulah ummah kita salawat salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad hukum salawat jangan diperkecil meninggalkannya dibilang bakhil dapat menyata benar dan batin tunai hajat besar dan kecil melihat wajah kekasih rahmat mimpi yang ramai idamkan jadikan hasrat kenyataan dengan salawat diperbanyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم وسلم عليه. عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pada bahagian ilmu syaraf pula. Jadi kalau dah habislah pada hari ini. Encik Nan. Allahumma. Mana ni? Okey. Ini dalam ilmu saraf pula. Jangan keliru tadi, ilmu tadi lain, ilmu ni lain. Jenis fi'lun. Jenis fi'il. Okey, jenis fi'il ada dua. Iaitu yang pertama fi'lun sahihun. Yang kedua fi'lun mu'talun. Poin dia ada huruf illah. Alif, waw, ya. Kemudian dia ada jenis. Jenis dia kena buat macam ni lah. Yang pertama namanya misal. Iaitu di awal. Yang kedua ajwaf. Iaitu di tengah. Yang ketiga, tiga nak buat mana? Sini. Yang ketiga kat sinilah. Kita belajar sikit-sikit je. Sikit-sikit tapi faham. InsyaAllah. Okey. Ni nota ni sikit je. Jenis fi'lun. Tapi jangan keliru ya. Ini jenis fi'il bukan nahu. Ini jenis fi'il saraf. Jenis fi'il nahu tu yang fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tapi ini untuk ilmu saraf, jenis fi'il bagi ilmu saraf. Okey. Iaitu fi'lun sahihun.
tiada huruf illah. Seperti kataba. Yang kedua, fi'lun mu'talun. Mu'tal. Fi'il mu'tal. Itu ada huruf illah. Okey, jenis dia yang pertama misalun. Yang kedua ajwaf. Yang ketiga nakisun. Salin dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sekarang ni kita belajar tentang jenis fi'il tapi dalam ilmu sharaf. Ada dua, iaitu namanya fi'il sahih atau fi'lun sahihun. Tanda dia mudah je, tak tiada huruf illah. Apa tu huruf illah? Huruf illah tu alif waw ya. Maknanya mana-mana perkataan fi'il yang tak ada alif waw ya pada al-jazru dia, pada akar kata dia, bermakna itu adalah fi'il sahih. Seperti kataba, nasara, daraba, jalasa. Itu semua ada tak alif waw ya dalam dia? Tak ada. Bila tak ada, itulah namanya fi'lun sahih. Jenis fi'il yang kedua pula ialah fi'lun mu'talun. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ni lawan dia tadi je, mudah je. Tadi tiada huruf illah. Kalau fi'il mu'tal ada huruf illah. Apa huruf illah? Alif waw ya. Kan? Jenis dia, kemudian ada jenis pula. Okay, jenis dia yang pertama namanya misal. Misal ni kedudukannya di awal. Contohnya ialah wa'ada. Mana huruf illah dia? Wow. Di awal. Itu nama dia fi'il mu'tal jenis misal. Faham?
Yang kedua, ajwaf, berada di tengah. Kedudukan huruf illah dia berada di tengah. Seperti qala. Okey. Asal perkataan ni sebenarnya qaf, kalau akar kata dia lah, dia punya al-jazru dia ialah qaf, waw, lam. Sebenarnya asal dia. Kemudian huruf illah ni berada di tengah. Dia ajwaf. Waw tu ditukar kepada alif. Maka jadilah qala. Kenapa tukar? Belum belajar lagi. Tapi ada sebab dia lah. Kalau ni anda boleh terangkan juga. Sebab huruf sebelum dia berbaris atas. Jadi nak sebut qala macam payah. Jadi bagi orang Arab lah. Jadi dia tukar waw kepada alif. Alif dia gini, sipir dia. Kalau baris atas dia dekat dengan apa? Alif. Kalau baris bawah dia dekat dengan ya. Kalau baris depan dia dekat dengan okey. Jadi sebabkan sebelum dia baris atas asalnya qawala gini. Dia sebabkan qa ni baris atas, maka waw ni ditukar kepada alif. Jadilah qala. Okey. Contoh macam itulah. Apa nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Ni tak dalam lagi. Kita nak cerita je kedudukan dia, jenis-jenis dia. Yang ketiga, nakisun. Nakisun kedudukannya di akhir perkataan. Maknanya di perkataan yang ketiga. Contohnya da'a. Contohnya da'a. Ini pun sama. Asal kataan dia dal, ain, waw. Asal kataan dia. Tapi huruf ilah dia kat sini ditukarkan kepada alif. Jadilah da'a. Okay. Tak apa. Tukar-tukar ni jangan fikir lagi. Tak payah fikir soal tukar-tukar ni sebab kita belum belajar lagi. Yang kita nak belajar pada pagi ni, jenis fi'il ada dua, iaitu fi'il sahih, satu lagi fi'il mu'tal. Beza dia senang dia. Fi'il mu'tal ada huruf ilah, fi'il sahih dia ada huruf ilah. Kenal yang tu ni. Hari ni hari kenal, suai kenal. Betul tak? Boleh? Allah Alam. Ada soalan? Itu je. Sikit je nak. Ada sikit-sikit. Yang penting kita bawa balik sesuatu. Ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan maknanya faham semua. Kalau faham mana boleh ajar orang. Tak boleh? Tak boleh pula. Kata-kata faham. Okay. Kalau belajar baru masuk ke apa kan, tak ulang lah. Kan? Pondok stadium je tu. Belajar baru masuk, kita tak patah balik belakang. Kita terus ke depan. Terus ke depan. Jadi belajar baru tu macam mana dia nak ngaji kan? Kena mengaji dengan belajar yang lama. Dalam istilah mengaji pondok dipanggil kepala telaah. Kepala telaah ni lah yang kena ajar ulang balik ilmu yang dia mengaji. Mula-mula jadi kepala telaah, lama-lama jadi ustaz. Tu naiklah sikit-sikit. Ustaz di pondok bolehlah mengajar sikit-sikit. Okay, boleh? Boleh tak kita mengaji tapi kita niat nak jadi ustaz? Boleh tak? Boleh. Boleh.
Kita mengaji, kita niat nak jadi ustaz. Saya mengaji ni memang nak jadi ustaz. Ada niat lagi aku nak saya mengaji ni sebab nak jadi tok guru. Ada power lagi saya mengaji ni sebab nak jadi wali. Boleh? Soalan. Boleh tak? Muhammad. Boleh tak? Boleh. Boleh. Nak jadi wali pun boleh. Tak salah kan dia punya niat ni. Tak tahu pula tadi kata boleh. Betul lah jawapan dia boleh. Tapi kita kena faham, bukan dengan kebanggaan. Kita nak jadi ustaz sebab apa? Sebab apa antum nak jadi ustaz? Nak tolong orang. Sebab satu ialah boleh lah nak tolong orang. Yang antara ni juga sebab kita nak start. Itu nama ustaz. Kita nak start, kita nak mula hidup kita dengan beragama. Ilmu kalau tak diamal ibarat pisau tak diasah. Pedang tapi tak dijaga, akhirnya lama-lama dia jadi apa? Jadi karat, tumpul. Lepas tu bila nak perang nak pakai, tak pakai jangan tetap takluk lah. Lagi patah macam tu pedang. Jadi kita kena asah. Nak asah dia macam ni lah. Bila kita dah ngaji, kita kena ngajar balik orang. Mengajar tu bukan menunjukkan kita pandai, bukan menunjukkan kita ni lagi bagus, tak. Tapi takut ilmu tu hilang. Dia ilmu ni, di otak kita ni macam ada rak tau dalam ni. Kita ngaji-ngaji ni dia simpan dalam laci. Kalau rak tu dibiar dia tak dibuka-buka, lama-lama dia jadi apa? Jadi ketat nak buka. Dia dah melekat. Nak buka tu payah. Tu yang bila nak ulang balik dah tak ingat dah. Apa dia. Sebenarnya ilmu tu ada, tapi nak keluarkan balik tu dah jadi susah. Tapi kalau rak tu atau laci tu, hari-hari kita buka tutup. Lama-lama dia, istilah kita panggil loose lah. Maknanya dia mudah. Dia tak tersekat sebab dia dah biasa buka dan tutup. Jadi ilmu kita simpan, ada masa kita keluarkan balik. Keluarkan balik tu dengan cara kita ajar orang lain. Balik cuti nanti boleh ajar kan? Ataupun masing-masing buat live sendiri kan, ajar. Ini ilmu saya pun mengaji, saya saja nak kongsi gitu. Bukan nak ngajar orang sangat pun. Tak ada view, kosong. Tak ada orang. Tak apa, kita bukan nak pasal view. Kita cuma nak keluarkan balik apa yang kita belajar. Tak ada orang tengok, tak apa, biar Allah tengok. Allah tengok sungguhnya dia ni rajin betul kan. Tak apa, aku bagilah ilmu kat dia. Itu. Kan tak? Apa? Okey, boleh. Dia belajar. Jadi boleh belajar niat nak jadi ustaz boleh. Nak jadi tok guru boleh. Tujuan jadi tok guru bukan pasal kebanggaan, bukan pasal orang cium tangan kita dah. Tapi jadi tok guru tu supaya kita dapat lahirkan ramai lagi guru-guru lagi. Itu namanya tok guru, tok. Dia lagi tua. Kan? Supaya ramai lagi guru, supaya bila ramai guru berkembanglah Islam. Betul kata tok guru saya, tok guru kita lah, tok guru Sidik Noh. Dia kata cuba tengok mana tempat yang banyak pondok, cuba tengok suasana masyarakat di situ, kampung. Dia akan ada bi'ah, yakni ada suasana Islam. Nak free hair pun tak tergamak. Sebab depan tu sikit pondok, belah kanan pondok, belah kiri pondok, depan belakang semua pondok. Walaupun sebab tu tak salah pondok dekat-dekat. Ni pondok kita dekat dengan pondok tok guru tak apa. Jadi kita banyak kan. So mana tahu antum dah makin dewasa, tiba ada orang wakaf tanah pula. Sebelah ni, sebelah sawit ni. Dia awak pondok sebelah ni pula. Ni Subiah, ni Sapiah. Dah. Tak kira, tak kisah. Kita tengok di Parit Panjang. Pondok Tuan Guru Omar Zudi, pondok Tuan Guru Haji Awal Lanai. Pondok banyak lah. Kan? Apa nama tok guru ni meninggal ni? Tak ingat dah. Yang cakap dia slow je tu. Tuan Guru Ahmad Rifai. Dekat-dekat semua pondok-pondok tu di Kedah. Dekat je pondok. Kan? Kalau kita pergi Yaman pun, di Tarim tu anda tengok ribat-ribat dia apa? Madrasah dia dekat je. Ni madrasah apa nama Darul Mustafa Habib Umar ni. Depan sikit ada madrasah ni. Madrasah Habib lain lah. Ni Habib lain lah, sana Habib lain lah. Kan bukan jauh sampai kilo-kilo sangat ni, tak ada. Kadang selang 3-4 bangunan ada.
madrasah lagi. Anak murid masing-masing lah. Dan dia tak berebut pun anak murid kata mesti ngaji ngaku dengan ngaji ngau tu tak ada. Masing-masing main peranan masing-masing. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kan? Gitulah. Okey. Jadi gerak kerja dakwah. Dan boleh tak niat mengaji nak jadi wali? Boleh. Tapi kena faham apa makna wali tu. Wali tu bukan masuk jalan atas air. Kalau jalan atas air tu berkata. Ustaz Nizam pondok An-Nizam dekat Kedah. Dia kata gitu lah. Itik dia duduk terapung atas air baik jadi itik dia kalau nak jalan atas air. Kan? Kalau nak terbang baik jadi burung. Dia dalam kitab Nurul Nafis Syekh Muhammad Nafi kata, kalau mau bercita-cita ibadah ni kerana nak terbang, lebih baik mau jadi burung. Kalau mau bercita-cita ibadah ni nak tembus dinding, baik jadi apa? Jin. Jadi jin ni tembus dinding kan? Kan, tapi Allah dah muliakan kamu untuk menjadi makhluk yang bernama manusia. Manusia paling mulia daripada makhluk-makhluk lain. Tapi kita tiba-tiba terkejar-kejar nak jadi macam makhluk lain apa? Kan tak? Jadi kita jadi manusia. Tapi apakah makna wali tu? Faham di sini, wali itu artinya kekasih. Jadi kita beribadah, berilmu, beramal, mengaji apa semua ni sebab nak meraih kasihnya Allah. Nak jadi kekasih Allah. Ni kita belajar ilmu nahwu sarah ni apa? Sebab kita nak memahami surat-surat cinta daripada Allah. Itu ayat Quran tersebut. Kita faham apa Allah nak sampaikan itu. Dan surat-surat cinta daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham apa yang Nabi nak sampaikan itu. Tanamkan yang itu. Niat aku mengaji ni, ilmu nahwu, ilmu sarah ni. Niatkan begitu. InsyaAllah bila niat kita ikhlas, niat kita betul, Allah permudah. InsyaAllah. Jadi cukup kena tu pagi ni. Petang ni tak dapat buat kelas, minta Muhammad isi lah. Okay. Pada telaah kita isikan apa yang boleh. Kerana anak-anak keluar ada urusan, kemudian malam ada kuliah pula. Mungkin insyaAllah kita jumpa esok lepas main Jumaat, sambung pula lagi. Okay, jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata wa al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qasidah satu. Ya tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi bin munadaku kepadamu bibadillah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allah
tinggi. Allahu, 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 Allah, Habibi Rasulullah. Belayan bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan bulan memikirkan surah Hud. Umpama pedang jagung, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu, 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 Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersupi yang busuk dihindari. Tak pernah meluap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalang walau sekali. Allahu, 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 Allah, Habibi Rasulullah. Berjarak ini dalam kesubuh, jadi pun masuk sangat banyak bersujud, menipis di situ lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu, 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 Allah, Habibi Rasulullah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam.